Okey, aku nak tunjuk korang satu cordless vacuum ni daripada Dakmara. Ini lain sikit daripada vacuum-vacuum yang berjenama mahal-mahal tu. Ini murah je. Dia pakai bateri ni. Bateri ni aku suka sebab dia boleh pakai dekat drill. Dia boleh guna bateri drill. Bukan brand dia pun tak apa. Boleh juga. So dia memang handheld, memang ringan. So ni guna dia. Sangat kuat. Tapi sebutan dia sangat padu lah. Ini untuk abang-abang biasa dan abang-abang liat-liat semua boleh naik. Tak payah risau. Lantai boleh, kapet pun boleh. Tengok cuma kau tak nampak habuk dia kan, tapi memang ada. Lepas tu bawah-bawah sofa pun boleh. Dia tak berat, dia dalam 2 kilo macam tu saja, sangat ringan. Lepas tu kalau bateri dia habis, kau just boleh cabut. Dia kena pakai 2 tangan lah, baru elok sikit, kemas sikit kan. Ni dia punya level bateri. Kau boleh cabut, ambil charger dia, then cucuk macam cas bateri cordless drill, sama saja. Dia tunggu dia sampai hijau. Itu je, senang. So dalam vacuum ni dia bagi sekali dengan brushes yang lain untuk tempat-tempat yang susah capai lah. Ini dia punya hanging ni aku beli asing. Kalau bateri habis, kau nak pakai bateri asing, kalau kau ada drill macam ni, pakailah, ambil lah bateri dia. Asalkan dia connector sama, boleh pakai. So cara nak buang habuk dia, kau picit yang depan, lock depan ni, tolak. Dan kau boleh buka filter belakang tu, tuang dalam tong sampah. Itu saja. Link di bio. Selamat cuba.